Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya mu'allima Ibrahim al-ilma 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman al-hikmah fahimna. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan inayahnya dapat lagi sama-sama kita meneruskan lagi siri tafsir surah Al-Waqi'ah, dan insya-Allah pada malam ini kita masuk pada perbincangan ayat yang ke 39 dan 40 40. Bismillahirrahmanirrahim. Thullatum minal awwalin wa thullatum minal akhirin. Situ. Thullatum minal awwalin wa thullatum minal akhirin. Sebilangan besar mereka adalah dari umat yang terdahulu dan sebilangan besar juga dari umat-umat yang terkemudian. Ini adalah sifat kepada mereka ashabul yamin. Kita ada cerita itu as-sabiqun as-sabiqun, satu kelompok manusia, thullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ramai di kalangan orang terdahulu, orang sekarang ni tak ramai. Tapi dalam ashabul yamin, thullatum minal awwalin wa thullatum minal akhirin. Ramai di kalangan terdahulu, yang kemudian pun ramai. Di sinilah para sahabat tersenyum bila turunnya ayat ini, bermakna ramai di kalangan para sahabat tergolong dalam golongan ashabul yamin. Allah memberi jaminan kumpulan kanan adalah besar jumlahnya, sama ada dari zaman Nabi Adam hinggalah kepada Nabi SAW. Dari zaman Nabi SAW hinggalah ke akhir zaman. Semoga kita dimasukkan dalam kumpulan ini dan mendapat semua yang diperuntukkan kepada kumpulan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Taala cerita kepada kita ni adalah bahan-bahan material yang nampak di mata, daripada sidrin makhdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin katsiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah. Daripada buah-buah kayu, pokok sidr, bidara, dengan pokok pisang lagi, buah pisang dengan air yang mengalir di celah-celahnya, dan buah-buahan pula yang tidak pandai putus, tidak bermusim, sepanjang masa ada. Masuk ke rumah pula disediakan pula dengan katil yang indah-indah dan juga dia kata bidadari dan sebagainya. Ini secara material. Tetapi kerohanian, nikmat kerohanian Allah Ta'ala tak cerita. Konsepnya kalau tengok persembahan dia itu dah cukup menyenangkan hati. Kita masuk tengok satu rumah begitu cantik, ada laman dia, ada pokok indah, ada buah dan sebagainya. Kita tengok laman dia pun dah tengok, wah hebatnya laman rumah kau. Belum masuk dalam rumah lagi. Bila kita dah masuk dalam rumah dengan macam-macam perhiasan dia cantik indah, wah itu material. Jadi kita boleh bayangkan bagaimana orang yang menghuni rumah tersebut, istana tersebut, mestilah begitu gembira dan sebagainya. Ini Allah Ta'ala berikan kepada kita secara material. Secara rohani jauh lebih hebat daripada apa yang kita gambarkan. Saya cuba, ini Tuan Syekh lah penulis kitab ini, membawa dua pendapat, iaitu Imam Ibn Kathir dan juga Syekh Qutub, mengenai komen mereka ke atas ayat yang di atas. Ibn Kathir berkata, kata Imam Ahmad disampaikan kepada Ali bin Bahar, disampaikan kepada Hisham bin Yusuf, disampaikan kepada Muammar bin Abi Yahya bin Ibn Kathir dari Air bin Zaid yang mendengar daripada Utbah bin Abi Salma yang berkata, satu hari datang seorang badui dan bertanya tentang telaga dan syurga. Kata badui itu, ada tak buah dalam syurga? Rasulullah menjawab, ya ada. Malah ada sejenis pokok yang menyamai pokok di dunia ini yang dikenali sebagai tubi. Tanya orang badui itu lagi, ceritakanlah sedikit tentangnya ya Rasulullah. Adakah mana-mana pokok yang sama dunia ini? Jawab Nabi SAW, sebenarnya tidak sama satu pun mana pokok di dunia ini yang berada dalam syurga. Walaupun disebut wa utubihi mutasyabiha dalam surah Baqarah, sama, hampir-hampir mirip sama,
Dari segi persembahan saja, dari segi rasa berbeza. Nampak macam buah durian, tapi dia bukan durian. Cuba rasa betul-betul. Dia punya perisa dia punya rasa dia dan sebagainya. Sengaja Allah Ta'ala berikan macam tu supaya kita tak rasa janggal sangat. Oh, dah biasa dunia, aku pernah tengok. Dia suasana akhirat dengan dunia ni, dia macam boleh recall balik. Itu ceritanya. Kita tak ingat dalam perut ibu dulu. Masa kita duduk dalam perut ibu masa 5 bulan, 6 bulan, walaupun dah ada dah ada roh dan nyawa, kita tak tahu apa cerita dia. Apatah lagi di alam arwah dahulu. Maka datanglah Quran cerita, kamu dulu ramai-ramai di alam roh, aku menyatakan, menuntut ikrar daripada kalian. Alastu bi rabbikum, tidakkah aku ni Tuhan kamu? Lantas mereka menjawab, ya Tuhan kami. Dalam perut ibu pula Allah Ta'ala cerita, kamu daripada nutfah, kemudian menjadi mudghah, kemudian menjadi alaqah, kemudian mudghah, kemudian menjadilah seorang bayi dan ditiupkan roh kepadanya 9 bulan. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka kita tahulah apa yang berlaku dalam perut semasa kita bayi dahulu, setelah Al-Quran bagi tahu. Tapi bila kita sampai ke bumi mahsyar, kita boleh recall balik apa yang ada di dunia dahulu. Dia macam kita bangun tidur. Itu pasal dia kata adik-beradik mati adalah tidur. Kita ada simulasi tidur tiap-tiap malam, bermakna kita ada simulasi mati kita, supaya kita tahu bagaimana kita nak mati. Macam kita tidur, bangun. Bila kita bangun pagi esok, kita tahu dah apa berlaku hari ini. Tahu. Kita pergi ke mana, minum ke mana, makan ke mana, jumpa siapa, sembang apa. Semua kita tahu. Di akhirat pun macam tu. Dia recall balik dan dia kenal kawan-kawan dia. Dia tengok kawan tu, tengok kawan ni, apa cerita kita di akhirat. Itu Allah Ta'ala gambarkan semasa berada dalam syurga nanti. Mereka ini bercakap-cakap antara satu sama lain. Wah, baguslah kau dulu, walaupun kau ni sibuk ke sana kemari, kau tak tinggalkan sembahyang, tak tinggalkan baca Quran. Kau pun sama. Dia sembang macam kita sembang duduk di lepas isyak macam tu, sambil minum kopi, duduk sembang macam tu. Jadi kita di dalam syurga pun sama, akan bersembang dengan kawan-kawan kita, cerita kehebatan. Tak ada kutuk mengutuk, tak ada. La lawum fiha wala ta'thim. Tidak ada kutuk, tidak ada bantai. Kita dunia ni suka kutuk orang. Apalah kau, apa kau ni, ini apa kau, kutuk. Di akhirat tak ada, puji orang, kita puji. Kau ni hebat dulu, kau pun apa salah, apa kurangnya, hebat juga dan sebagainya. Itu perbualan kita di pada mahsyar hampir sama dengan berlaku di dunia, kita recall balik. Oleh sebab itu buah-buahan, nikmat-nikmat, semua Allah Ta'ala bawa macam kita dah biasa jumpa. Rumah, air, buah-buahan, minuman, makanan. Cuma tak disebutlah nasi biryani ke apa, roti canai ke apa. Pasal makanan berat tak ada dalam syurga. Kenapa tak ada? Allah Ta'ala sengaja nak beri kita nikmat makan, bukannya nak kenyang. Orang yang makan buah bukan orang lapar. Orang datang rumah, jumpalah kenduri kat rumah saya, tapi bukan makan nasi, makan buah-buahan. Itu bukan untuk ni, hanya untuk santai-santai saja. Oleh sebab itu, masuk dalam syurga bukan untuk kita makan betul-betul. Wah, kenyang 8 pinggan makan nasi biryani. Tak ada. Nasi, jangan harap ada nasi apa hujan panas ke apa, tak ada dalam syurga. Yang ada adalah makanan buah-buahan, walahmi tayrin, daging. Lepas tu apa lagi? Yang jenis benda-benda yang bentuk macam sampingan, hanya untuk memberikan kepuasan dan kenikmatan kepada ahli syurga tersebut. Itu dia. Syekh Qutb pula mentafsirkan fi zilalil Quran, muka surat 3464 jilid ke-6 berkata, pada pendapat kami, kata Syekh Qutb, pada pendapat kami, nikmat-nikmat yang digambarkan dalam ayat di atas adalah nikmat diberikan kepada ashabul yamin. Ia berupa material yang kita sebut tadi, benda yang nampak. Kita dunia ni pun suka berkebendaan. Benda yang tak nampak tak suka kita. Kalaulah pahala tu nampak macam gelang emas, oi berlumba-lumba orang. Berapa kau sembahyang tadi dapat berapa gelang emas? Oi aku dah 10. Imam tu imam lagi. Tukar gelang emas kepada iPhone pula. Oh, kalau kau sembahyang kau dapat iPhone 17, iPhone 18, berlumba-lumba orang. Imam lagi banyak iPhone dia. Tiap-tiap kali sembahyang 1 kali iPhone baru. Wah. Tapi kerana pahala dan dosa tak nampak. Berapa banyak pahala engkau, berapa banyak dosa engkau, tak nampak. Bila benda tak nampak, orang tak kisah. Tapi oleh sebab itu, dunia ni adalah dunia materialistik. Berlumba-lumba mencari benda-benda. Nampak berapa ekar tanah kau, berapa ekar kebun kau, berapa ekar getah kau, berapa ekar rumah dan semua benda yang nampak. Jadi itu yang mereka kejar. Tapi hakikatnya tak nampak. Oleh sebab itu disebut sini, ia berupa material yang boleh dirasa kepada semua manusia biasa.
penjelasan. Sengaja Allah Ta'ala buat macam tu. Kalau Allah Ta'ala cerita benda terlampau, aduh aku tak dapat gambarkan. Gambaran aku pun tak ada. Tapi bila orang macam pemandu pelancong, dia pandai tarik minat orang nak pergi satu tempat yang belum pernah orang tu pergi. Nanti tuan-tuan kita naik kapal terbang. Bila tuan-tuan sampai ke sana, tuan-tuan akan rasa air yang sejuk, damai, salji. Tuan-tuan boleh berguling atas salji. Wah, dia pandai cakap, salji tu macam mana? Macam dalam peti air sejuk tu. Oh ya, saya pernah makan. Ada buah-buahan sama dengan kat kampung kita. Jadi orang-orang yang mengikut rombongan itu pun, oh jelas nampak. Kalau dia cerita benda yang orang tu tak nampak juga, benda lah dia ni pemandu pelancong ni. Cerita ke orang pun tak faham apa benda. Jadi Allah Ta'ala bawa gambaran supaya kita nampak apa yang ada dalam syurga tu, apa yang ada kat dunia ni. Kita pernah rasa kegembiraan, ketenangan, kebahagiaan. Kita rasa. Tak siapa yang tak pernah rasa bahagia, rasa gembira, rasa tenang, rasa sedih, rasa luka, rasa duka. Semua orang rasa. Perasaan itu Allah Ta'ala bawa ke akhirat supaya kita rasa lagi. Tapi bukan duka, tapi adalah gembira. Macam mana kamu rasa seronok dengan anak-anak isteri kamu, bersukaria di dunia dahulu, di akhirat Allah Ta'ala berikan balik. Kamu dalam syurga bergembira. Wahum yadhakun, gembira dalam tu. Berseronok makan bersama dengan wa azwajuhum fi dhilalin alal araik muttaqiun. Mereka bersama dengan isteri mereka muttaqi. Muttaqi ni dengan, kalau kita gambarkan sekarang, duduk atas katil dengan bantal, duduk bawah ketiak sambil makan buah anggur. Lepas tu tangan main remote, pasang channel sana, channel sini. Seronok, benda tu benda yang relax. Kaki bergoyang-goyang, anak cucu picit sana, picit sini. Oh, seronoknya suasana itu. Allah Ta'ala bawa gambaran itu. Lepas kamu makan, kamu minum, kamu itikad. Itikad ni duduk bersandar atas katil pula. Katil tu pula tersusun rapi, cantik. Dia punya ada apa emas disalut pula tu. Katil saja disalut dengan emas. Bantal dia daripada batainuha dalam surah Ar-Rahman. Batainuha min istabra. Daripada sutra kasar. Bantal isi kekabu dia tu daripada sutra kasar. Bayangkan isi kekabu dia pun dah sutra. Bayangkan baju dia. Bagaimana pula cadar dia. Bagaimana pula permata dia. Gila. Orang dibuat masuk syurga boleh jadi gila. Tak nak keluar. Itu pasal bila disebut dalam surah Al-Kahfi. Mereka ni la yabghuna anha hiwala, la yabghuna anha hiwala. Kita kata jomlah kita pindah ke syurga lain, tak mau. Syurga ni dah cukup bagus, amat baik dah, tak mau dah pergi. La yabghun. Mereka tak nak hiwala, ubah tempat lain tak nak. Macam duduk kat satu taman, kata jomlah kita pindah taman lain. Agak-agaknya taman tu lebih selesa dengan kita. Tak payah. Taman yang kita duduk ni pun dah cukup cantik. Dengan kedai makan, ada masjid, ada semua jiran-jiran baik, apa semua. Apa nak pindah lagi? Jadi Allah Ta'ala gambarkan dalam surah Kahfi, bila seseorang itu dah masuk dalam syurga, dia tak mau pindah dah. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Penjelasan mengenai sifat-sifat balasan kepada mereka ini berdasarkan kepada penjelasan untuk orang biasa. Ia menggamit orang biasa untuk membisikkan sesuatu yang boleh tercapai kepada minda mereka dan pengalaman mereka dalam gambaran warna-warni nikmat Allah Subhanahu fi na'imin, dalam nikmat Allah, bima kanu ya'malun, hasil daripada apa yang telah mereka kerjakan. Jazaan bima kanu ya'malun, ganjaran daripada apa yang telah mereka kerja. Memang masuk syurga kita dengan rahmat daripada kelebihan kasih sayang Allah, maka kita masuk syurga. Jadi kalau dengan kasih sayang Allah kita masuk syurga, kenapa pula kita kena beramal? Amal itu memberikan kelebihan dalam syurga. Orang yang duduk dalam syurga, dia ada pangkat-pangkat dia. Ada orang pangkat tinggi, ada orang pangkat rendah sikit. Itu berdasarkan amalan semasa di dunia dahulu. Kalau di dunia dahulu dia banyak amal, dia duduk dalam syurga dengan penuh kerahatan. Kalau dia kurang, maka dia kuranglah sikit kenikmatan dalam syurga. Tapi untuk masuk syurga ialah dengan rahmat dan nikmat, dengan rahmat daripada Allah, kasih belas daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari kedua-dua pendapat ini, maka sifat-sifat nikmat sebenarnya bukanlah setakat itu. Ma ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Bukan, lebih jauh daripada itu.
tak pernah dipandang oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah terlintas oleh hati kita. Aku tak pernah terlintas bagaimana Allah Ta'ala sediakan kepada orang beriman ini. Tetapi dalam ilmu Allah, ianya lebih dari itu. Tidak dapat hendak digambarkan oleh fikiran manusia. Ma'ainu ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Apapun matlamat daripada nikmat yang dikurniakan oleh ashabul yamin ini, dikaitkan dengan amalan mereka sewaktu di dunia dahulu. Kita masuk syurga dengan rahmat dari Allah. Kita tak layak pun untuk minta dengan Allah sebenarnya. Kenapa kita boleh bangun berdiri, solat malam, kita buat sedekah, kita buat benda baik, tak nak buat benda jahat? Itu semua daripada taufik dan hidayah dari Allah. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan, nak bangun berdiri pun susah, nak solat sunnah pun berat. Tapi kerana Allah Ta'ala dah taufik, hidayahkan kepada kita, maka kita datang semangat, satu semangat. Rasa tak pernah. 2 hari lepas ada kawan, dia hubungi saya. Dia ada sedikit ujian oleh Allah. Dia kata sebelum ni, dia kata, Ustaz, saya nak sembahyang sunat cukup liat betul. Tapi sekarang rasa macam bersemangat untuk sembahyang sunat. Sembahyang wajib tu cerita lain, itulah sembahyang sunat. Bermakna di sini Allah Ta'ala dah berikan hidayah, taufik kepada dia untuk dia mengerjakan amalan baik. Kalau macam itulah keadaannya, bermakna kita tak layak minta dengan Allah pahala. Kerana kita yang bangun tu Allah yang taufikkan kita bangun. Oleh sebab itulah, kalau orang sampai satu peringkat, Allah Ta'ala letak di mana pun terpulang kepada Allah. Kerana Allah yang gerakkan kita. Kita tiada daya, tiada upaya untuk itu. Firman Allah maksudnya sebagai balasan jazaan bima kanu ya'malun, daripada apa yang telah mereka kerjakan. Kita kata masuk syurga bukan dengan rahmat, bukan dengan ibadah kepada kita. La yadkhulul jannah ahadun bi'amalih. Tidak ada seorang pun yang masuk syurga dengan amalan dia, tidak ada. Maka Rasulullah, para sahabat bertanya, anta kadzalik ya anta ya Rasulullah? Adakah kamu pun sama? Aku pun sama. Illa anta ghammadiyan Allah. Kecuali Allah Ta'ala dah beri rahmat kepadanya, kepadaku, maka dapatlah aku masuk syurga. Semua kita bukan masuk syurga dengan amalan kita. Oleh sebab itu tak boleh mendabik dada. Aku dah banyak sembahyang, aku dah banyak buat zakat, aku dah banyak sedekah, aku dah banyak kali pergi haji, aku layak dapat syurga Firdaus. Jangan. Kita tiada masuk syurga berbandingkan dengan apa yang Allah Ta'ala ganjarkan kepada kita. Amalan yang kita buat tu baru berapa minit je berzikir. Tiap hari berapa minit je kau berzikir. Itu pun berzikir mulutnya, tapi hatinya entah ke mana, fikirannya entah ke mana. Ibaratnya macam tu. Jadi kita tak layak pun. Oleh sebab itulah ada yang ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala nari jahim. Dia kata aku tak layak untuk masuk syurga Allah dengan penuh kenikmatan itu, tapi aku takut nak masuk dalam neraka. Dan sampai macam tu dia letak, tak layak, tak layak untuk masuk syurga dengan amalan kita sekelumit ini. Untuk masuk syurga memang tak layak, tapi kita tak mampu untuk masuk. Tak layak kita nak berada dalam neraka Allah, minta jauh sama sekali. Apakah implikasi ayat-ayat atas ini kepada pembaca? Yang pertama, yakin akan adanya hari akhirat, hari kebangkitan semula. Seseorang itu adalah dipertanggungjawabkan ke atas semua amalannya di dunia ini. Atas landasan itu kita berjalan dalam hidup ini. Semua kita akan dihadap di hadapan Allah, seorang-seorang. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra' kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bila kita duduk, katanya 40,000 tahun duduk di padang mahsyar. Terlalu lama. Sampai tak larat nak duduk, terpaksa duduk berlutut. Al-Jathiyah, surah Al-Jathiyah, gambaran kepada orang yang berada di padang mahsyar kerana terlalu lama berdiri. Qiyamah daripada kalimah qama yaqumu, qiyaman, bangun berdiri. Maka tak tahan kaki berdiri, berlutut pula. Orang begitu ramai sekali duduk di muka bumi. Maka Allah pada masa itu nampak macam burung kekatu macam tu, gelap, terbang. Rupanya itu surat amalan. Dia keluar daripada sarang dia tu, keluar mencari tuannya. Tu ta'irahu
bau, dia makan burung. Ta'ir, burung. Dia terbang. Terbang tu dia pergi kepada tuannya. Fi unuqih, dan dia terus masuk ke leher dia. Macam orang kerja pejabat, dia ada kad di leher dia tu, dia pakai kad kat leher. Dia akan terus masuk ke leher dia. Dan tak tersilap alamat pula. Semua amalan tu kena pada orang tersebut. Jadi masing-masing sudah dapat surat amalan. Allah Ta'ala kata baca masing-masing kitab kamu. Di kala itulah kita mula-mula tengok ini, tengok dan macam-macam. Di samping itu Allah Ta'ala akan panggil naik atas pentas, seorang-seorang. Seorang-seorang. Orang yang mula-mula kena panggil ialah para Nabi. Datang Nabi Nuh, duduk atas. Nabi Nuh, hal qad ballaghta. Allah Ta'ala tanya, wahai Nabi Nuh, kamu telah sampaikan ke apa yang aku minta kamu sampaikan? Kata Nabi Nuh, ya, ni Nabi bukan main-main. Dikatakan pada hari itu tidak ada, Allah Ta'ala tak pernah marah sebagaimana marahnya hari itu. Tak berani nak pergi. Kalau kat sekolah kan guru besar tu mengamuk, tak ada seorang berani pergi. Pergilah pelajar jumpa, oh tak berani. Cikgu pun tak berani jumpa pasal guru besar tu sudah mengamuk satu macam dah. Allah Ta'ala tak pernah marah pada hari itu kecuali hari itulah paling marah. Sampai Nabi-Nabi pun takut untuk bertemu dengan Allah. Maka ditanya kepada Nabi Nuh, kamu telah sampaikan apa yang aku minta kamu sampaikan? Maka kata Nabi Nuh, ya, aku telah sampaikan. Maka Allah Ta'ala tanya kepada umat dia, wahai umat Nabi Nuh, betulkah Nabi Nuh sampaikan kepada kamu? Tak, kami tak sampaikan, kami tak sampaikan. Dia nafikan. Tidak ada, Nabi Nuh tak pernah ajar kami, tak pernah beritahu kami, tak pernah dakwah kami. Akhirnya Allah Ta'ala tengok kepada siapa untuk jadi saksi di atas perbalahan ini. Maka dipandang kepada umat Nabi SAW, umat kita semua. Wahai kalian semua, umat Nabi Muhammad, boleh tak kamu menjadi saksi bahawa Nabi Nuh telah menyampaikan? Maka kata umat Nabi SAW, ya, Nabi Nuh telah sampaikan. Mereka itu pembohong, menipu, tidak mengiktiraf apa yang Nabi Nuh sampaikan. Dia kata, bagaimana kamu jadi saksi padahal kamu tidak hidup pada zaman Nabi Nuh? Maka mereka kata, Al-Quran bagi tahu kepada kami. Kita ada surah Nuh. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dalam Quran menyebut Nabi Nuh berdakwah siang dan malam 24 jam. Setiap kali aku berdakwah, mereka cabut lari, bawa kain jubah lagi, tutup telinga, sumbat lubang-lubang jari ini dalam lubang-lubang telinga mereka. Itu kata kita umat Islam menjadi saksi kepada mereka. Al-Quran bagi tahu kepada kami bahawa Nabi Nuh memang menyampaikan. Mereka umat Nabi Nuh tidak mau mengikut. Maka kata Allah, betul kamu wahai umat Nabi SAW. Itu ialah pada masa itu tak boleh nak bayang berapa lama. Kita di situ, itu lama tu. Sampai habis selesai, masuklah kita pula. Berapa nombor kita, tunggulah. Nombor kita 0000. Kau nombor berapa, tunggulah kau. Duduklah situ. Nak pergi ke mana, duduk situ. Itu bagi mereka yang dihisap. Ini gambaran di padang mahsyar. Begitu takut, suasana yang paling kelam kabut. Hari dunia ni boleh lagi relax-relax. Mahsyar tak ada. Hari akhirat ialah hari yang terangkat naiknya imej orang yang beriman dan beramal saleh. Sebaliknya terlingkup imej orang yang kufur dan maksiat di dunia ini. Khafidatur rafi'ah. Di dunia dahulu orang buat maksiat bermegah-megah. Mereka rasa bangga dengan maksiat yang mereka buat. Buka tudung. Mereka lagi hebat, mereka kata. Kamu sembahyang 2 rakaat subuh, apa yang kamu dapat? Aku tak sembahyang, aku dapat lebih hebat daripada apa yang kamu dapat. Berbangga dengan tidak sembahyangnya, dengan tidak tutup auratnya, dengan itu, dengan ini. Dunia semua berbangga dengan itu. Tapi di akhirat mereka tidak boleh lagi berbangga. Pada masa di akhirat, orang beriman pada masa itu mendominasi keadaan. Orang kafir, orang berdosa, semua mengaku, ya Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukinun. Kami dah nampak, kami dah dengar, ya Allah, boleh tak patahkan balik kami ke dunia? Kami dah yakin betul-betul. Dunia dahulu tak yakin. Bang, pergilah sembahyang bang. Bang, buatlah ini benar baik bang. Apalah kau ni kubur masing-masing.
Kau boleh jangan dah usik aku dah. Macam-macam dia cakap. Bahkan orang-orang baik nak mengajak pada baik, ini pak lebay, tonggeng agama lah, apalah. Ini. Kalau mereka tak buat macam tu, kamu pula nampak dah. Dia masing-masing. Apa tujuan mereka perlekehkan orang-orang alim, orang-orang lebay, orang-orang baik, supaya semua audien manusia tidak respect pada tok lebay ini, kepada orang alim ulama ini. Akhirnya mereka tengok orang alim tak ada apa nilai apa pun. Yang mereka nampak ialah businessman kaya raya dengan kereta macam-macam berjalan di jalan raya. Ini orang hebat. Padahal sembahyang entah ke mana, zakat entah ke mana, buat bersiap dan sebagainya. Ini gambaran di hari akhirat. Kita akan menjadi yang ketiga. Salah satu daripada tiga kumpulan ini. Tengoklah kita duduk di mana. Ashabul yamin, ashabul shimal, dan yang terbaik ialah as-sabiqun as-sabiqun, golongan VVIP. Oh, nak dapat yang tu susah. VVIP susah. Sembahyang satu malam 1000 rakaat. Aduh, wai. Macam manalah mereka boleh sembahyang 1000 rakaat. Lepas tu bila dah dia uzur sikit, dia sembahyang 500 rakaat. Oh, tak boleh. Kita 23 rakaat bulan Ramadan pun dia rasa oh, aku lah orang yang paling banyak ibadah malam ini. 23 rakaat je tarawih tu pun. Dia rasa hebat. Ini 1000 rakaat satu malam. 1000 rakaat. Macam mana dia buat? Satu malam satu kali khatam Imam Syafi'i. Satu malam satu kali khatam. Kita baca 2 juzuk satu malam tu, rasa macam akulah orang yang paling alim pada malam ini. Baru 2 juzuk, 1 jam baca Quran. Imam Syafi'i satu Quran 30 juzuk baca satu malam. Kita tak lawan golongan as-sabiqun. Itu baru tabi'in, belum lagi para sahabat. Macam mana kehidupan mereka dengan ibadah. As-sabiqun as-sabiqun. Susah nak dapat ini. Kalau kita terlekat pun muja-muja, ashabul yamin, kumpulan kanan. Kumpulan kanan yang tak pernah buat maksiat. Kalau buat pun mereka bertaubat, kembali kepada Allah. Buat benda-benda baik, maka mereka masuklah ashabul yamin. Surah amalannya dengan tangan kanan. Janganlah orang yang dapat surah amalan tangan kirinya. Pada masa itu macam manalah mereka nak bagi tahu, halaka anni sultaniyah fa amma man utiya kitabahu bishimali fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah. Habis. Ya Allah, kalau boleh janganlah bagi surah amalan tangan kiriku. Halaka anni sultaniyah, semua dah hancur semua. Dulu dengan pangkat dia boleh hidup mewah. Dia boleh buat apa saja dengan pangkat. Kerana dia ada pangkat, dia boleh dapat tender itu. Dia boleh buat ini. Dia ada kuasa, dia boleh buat semacam. Semua sekali dia boleh buat. Kerana kuasa yang dia ada. Tapi harta dah tak boleh tebus lagi. Bila dia kata, boleh tak Allah, aku nak gadai harta aku. Oh, tak boleh. Harta engkau semua tidak ada nilai di dia. Yang ada nilai daripada masyarakat pada masa itu ialah pahala dan dosa. Orang tak bercakap lagi tentang dolar, ringgit, ekonomi tak ada lagi lah. Bisnes semua tak ada dah. Yang ada pada masa itu ialah pahala dan dosa. Kita akan berdagang menggunakan currency pahala dan dosa. Pembelinya ialah Allah. Seorang saja pembeli. Di pada pasar malam, ramai pembeli. Kalau tak nak beli tak apa. Ada lagi orang lain. Tapi di pada mahsyar, pasar tani pada mahsyar, Allah saja pembeli. Semua kita akan letakkan barang jualan kita. Yang ni jual nasi lemak, yang ni jual buah, yang ni jual tausil lah, kari pak, roti canai. Semua ada. Tengoklah masa kullu ya'malu ala syakilati. Semua orang bekerja atas tindak tanduknya masing-masing. Ada orang jadi petani, ada orang jadi nelayan, ada orang jadi cikgu, ada orang jadi usahawan, peniaga, bisnesmen, masing-masing tak apa. Kamu nak jadi apa pun tak apa. Tapi esok nanti akhirat kau jual barang kau. Dulu abang sebagai apa? Saya dulu banyak tanam durian. Mana buah durian abang? Okey, bawa tengok. Tengok buah durian kau, macam mana kau jual? Alah, adalah juga aku tipu-tipu dulu jual. Timbang kilo dengan kulit sekali. Dalam tu habis rosak dimakan tupainya. Dijualnya benda macam tu. Cuba cakap elok-elok. Bang, yang ni tak macam tak elok sikit. Kalau abang setuju, saya turunkan harga. Tapi isinya sedap, saya dah makan. Kalau abang tak percaya, abang makan. Kalau tak puas hati, esok kita jumpa. Cantik elok, ini tidak. Jual tipu. Apa? Banyaklah. Timbangannya tipu, itunya tipu. Di akhirat habis. Di hadapan Allah. Allah Ta'ala kata, aku tak nak beli barang kau. Kalau Allah tak beli, siapa yang nak beli barang kita? Yang ni jual niaga, jual apa? Jual nasi pula. Jual barang basi ni pasal Ramadan nanti. Kejap lagi, 2 bulan lagi dah Ramadan kita, pasal Ramadan.
Hari pertama okey, cantik. Masuk hari kedua dah basi dah makanan. Masuk dia jual kuih-kuih yang basi. Orang balik nak buka puasa tengok dah basi dah makanan tadi. Macam mana kau jual benda-benda tu untuk orang berbuka puasa? Jawablah di hadapan Allah. Allah Ta'ala kau ungkit balik. Dulu kau jual karipak kan, karipak tu basi kan kau jual kan. Kau tahu tak karipak tu basi? Tahu. Tapi kenapa kau jual? Habis tak boleh nak cakap. Memang aku tak nak beli barang kau. Kau tak dapat pahala. Begitu. Jadi Allah Ta'ala akan beli satu-satu di kala itulah. Kalaulah apa jualan kita, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dia ingatkan barang jualan dia tu ada nilai. Rupa-rupanya bila buka jadi debu yang berterbangan. Besar nampak. Dengan plastik hitam dia penuh dalam kereta. Tapi bila jual dapat RM2, rupanya plastik botol air je. RM2 je. Pernah bawa sampai tu minyak tol dengan minyak kereta pun tak berbalik. Sampai-sampai berapa bang? Dapat RM4. Jual botol kosong. Jual botol kosong. Ada orang jual botol air. Berapa banyak dia beli tu dekat RM100 baru botol. Ini semua di hadapan Allah, semua Allah Ta'ala akan nilaikan balik. Di sinilah baru kita rasa macam mana kita ni duduk dalam kumpulan mana. As-sabiqun, as-sabiqun, ashabul yamin atau ashabul shimal, minta jauh. Kumpulan kiri adalah penghuni neraka. Masuk dalam api neraka. Allahu Akbar. Kumpulan sabiqun adalah terlalu tinggi darjatnya di sisi Allah. Dia tu pelajar terbaik. Kita nak capai macam dia susah. Yang gagal, yang tinggal, yang perlu berdoa menjadikan kita ialah ashabul yamin. Kita bukan orang pandai mana pun. Kalau orang pandai, cikgu dah bagi tahu dah. Besok jangan lupa ya, pakai baju cantik-cantik naik pentas. Awak dapat straight A dalam SPM. Oh, bagus. Habis cikgu ada telefon awak? Tak ada. Itulah, saya bukan pandai mana pun. Tapi saya datang sekolah. Bukan saya penting, saya datang sekolah. Sekarang senang dapat digital je. Dulu pakai kertas tengok result. Jumpa cikgu kelas, ambil result, lipat, masuk dalam poket, duduk tepi pintu. Nak share dengan kawan pun tak boleh. Takut nak tengok result dia. Berapa subjek dia ambil? 9 subjek, 12 subjek. Buka satu-satu, duduk tepi pintu tengok. Oh, bahasa Melayu relax. Tak dapat ada panjang. Minum air sikit, Allah. Tengok subjek kedua bahasa Inggeris. Oh, A juga bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris A. Lepas tu matematik. Aduh, kacau matematik ni. Buka A juga matematik. Sekarang dia tak puas hati, dia buka semua tengok straight A rupanya. Cikgu terlepas pandang. Dia pelajar terbaik rupanya. Di kala itulah dia keluar daripada pintu, bagi tahu pada semua orang. Wah, kawan-kawan, saya dapat straight A, terus naik atas pentas. Inilah golongan yang tak sangka. Rupanya amalan dia tu mendapat yang daripada Allah. Yang dikata man utiya kitabahu biyamin, orang yang dapat amalan. Umuqra'u kitabiyah, baca surah amalan aku. Umuqra'u kitabiyah, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, fahuwa fi 'aishatir radiyah, qutufuha daniyah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Dia katakan, nah inilah kan, makan dan minumlah bagaimana yang kamu suka-suka sangat. Maka hani'an bima kuntum, di atas apa yang kita berada di dunia dahulu. Itu je cerita surah Waqiah. Salah satu dari sifat berdahulu amalan baik berdasarkan firman Allah, dahulu dan cepatlah berbuat baik, yang baik bagi mendapatkan pengampunan daripada Rabb Tuhan mereka dan mendapat jannah yang mana lebarnya adalah selebar langit dan bumi, semuanya disediakan untuk orang yang bertakwa. Arduha ka'ardis samawati wa u'iddat lil muttaqin. Lebarnya saja selebar langit dan bumi, luasnya tak boleh nak bayangkan. Berapa lebar kau punya tanah? Adalah dalam 4 ekar lebar dia. Lebar, panjang mesti lebih panjang daripada lebar. Bila kata lebarnya saja macam tu, panjang lagi lah. Ini Allah Ta'ala gambarkan, lebarnya saja di antara langit dan bumi, belum panjang lagi. Untuk seorang, u'iddat lil muttaqin, aku sediakan kepada orang yang takut masuk api neraka. Aku sediakan. Jadi di dunia ni kita dah rasa kepanasan api neraka. Bukan tunggu akhirat, dunia kita dah rasa dah. Oh, aku tak boleh, api neraka aku tak mau. Benda ni bukan aku punya, aku tak nak ambil. Benda ni benda yang berkaitan dengan halal dan haram, aku tak nak ambil benda haram, nak benda halal. Ini semua atas keyakinan. Kita kata takwa itu ialah brake dalam diri kita. Kita ada brake. Naik motosikal ada brake. Ada longkang, brake. Ada bumper, brake. Ada orang melintas, brake. Ada anak lembu, brake. Itu maknanya takwa.
Orang yang naik kereta, naik motosikal, tak ada brake, semua dia langgar. Traffic light dia langgar, longkang dia langgar, habis batu kayu ke Ramli, kau langgar. Dia tak ada brake, perahu dia masuk, langgar semua. Langgar semua. Orang di dunia yang tak ada brake pun macam tu. Orang punya, dia punya, dia punya. Tak nak bagi orang lain. Dia tak ada brake. Semua dia langgar. Halal, haram, sama bagi dia. Ini yang berlaku masalah. Kalau mereka boleh faham halal dan haram, mereka tak ambil, dunia akan jadi aman, damai. Tak ambil hak orang. Tapi kerana mereka ini berkuasa, mereka ambil. Itu kata Allah dalam kepada Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Bagaimana Qarun? Dia telah mempunyai kuasa. Fabagha alaihim, melampau. Bagha ni buruh ni pelampau. Kau dah kaya tapi melampau pada orang. Dengan cukainya melampaunya, dengan kena itu denda ini dan ini. Semua melampau. Kita kata macam mana boleh? Cuba jangan melampau sangat. Duduk dalam keadaan istilah dia rahmah. Ada kasihan belas di kalangan manusia. Ada kasihan belas. Orang yang miskin macam mana? Allah Ta'ala kata, jika sekiranya kamu maaf kepada mereka, itu lebih baik. Mereka tak ada sesuatu, mereka berhutang. Lepas tu mereka tak mampu bayar hutang. Allah Ta'ala kata kepada orang yang pemberi hutang tadi, kalau kamu maafkan, itu yang terbaik. Wa'in tasta'fu anfal. Jika sekiranya kamu kurangkan, itu yang terbaik. Bahkan ada yang mengatakan, mana lebih baik? Menderma atau memberi hutang? Mana lebih baik? Menderma atau memberi hutang? Memberi infak atau memberi hutang? Sampai ulama kata memberi hutang itu lebih baik. Kerana memberi derma, orang tak perlu pun mungkin awak derma, okey lah. Tapi memberi hutang, orang tu memang terdesak dia berhutang. Jadi memberi hutang kepada orang yang meminta hutang itu lebih baik daripada kita memberi infak. Oleh sebab itu, bila dia tak mampu bayar hutang, kamu maafkan dia atau minta ringankan sikit. Kamu ada hutang dengan aku 20,000, kamu boleh bagi 10,000 pun jadilah. Ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Yang 20,000 balance dia macam mana? Tak apa, akhirat Allah Ta'ala ganti dengan pahala kepada ini. Tapi tak ramai yang macam tu. Bahkan naik lagi hutang. Kau pinjam aku 20,000 kan? Sepanjang 10 tahun kau tak bayar, okey aku naikkan 30,000. Mana datanya 10,000 kalau bukan riba? Sistem apa yang kita pakai? Nama Islam ke apa benda? Nampak? Banyak. Bank lagi lah menggunakan bank ini, dia punya modal, dia hutang je. Mana ada bank jual karipak? Nak jumpa bank mana-mana. Dia kau ada jual karipak tak kat sini? Ini bank ah. Bank tak ada jual karipak kedai mamak tu. Kalau canai kedai mamak. Bank hanya jual hutang. Tadi pandai-pandailah hutang tadi. Itu yang kita kata tadi. Ramai orang terlibat dengan masalah hutang kerana mereka terdesak. Sebab itu Allah Ta'ala kata, inilah konsep kehidupan manusia dalam dunia ini. Serentak dengan penjelasan Ashabul Yamin ini, maka Allah memberi kita kepada azab, membawa kita kepada azab yang akan diberi kepada Ashabul Shimal. Habis dah kita bincang tentang Ashabul Yamin, tentang As-Sabiqun. Dua, kita tengok satu lagi, kumpulan manusia. Kita ada 3. Target kita ada 3. Satu terlepas, ada satu lagi, Ashabul Yamin. Kalau terlepas juga Ashabul Yamin, maka masuklah kita kumpulan yang ketiga. Na'udzubillah, Ashabul Shimal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashabul shimali ma ashabul shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna ala al-hirsil azim وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ثم إنكم أيها الضالون المكذبون
لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala bagi ayat pendek-pendek je, tapi dalam makna dia. Kita tengok terjemahan dia. Ashabus Shimal. Kamu tahu dah orang yang Ashabus Shimal ni macam mana? Fi samumin wa hamim. Samum, beracun. Hamim, panas. Asap, hitam, beracun. Menyebabkan nafas, tak boleh bernafas. Kita kata pada masyarakat, kita hidup macam mana kita hidup sekarang? Kalau orang tu kerja mana, terpotong kaki, kaki dia dipotong, dia cari tu. Dia kat mana? Kau tak nak kat mana kaki aku yang potong dulu? Ada, dia cari tuan dia, jumpa. Bermakna si kudung akan dapat kaki dia balik. Dia berjalan dengan keadaan kaki dia tadi. Bernafas macam mana dia nafas di dunia dahulu. Tapi masalahnya oksigen pada masa itu adalah gas beracun. Masuk dalam dada, dia rasa macam sesak nafas. Tak boleh bernafas macam tu. Bayangkan tuan-tuan yang ada asma, saya ada tu. Siapa yang ada asma tahulah macam mana masa keadaan dia kena serangan asma tu. Nak bernafas, ya Allah. Pada masa tu tak ingat dah makan roti canai ke apa. Oh, tak ada makan. Yang penting aku nak selesaikan nafas aku dahulu. Gas beracun. Wa dhillin min yahmum. Dan naungan asap, racun, dan naungan asap hitam yang beracun. Dhillin, naung. La baridin wala karim. Tidak sejuk dan tidak dimuliakan. Tidak ada tempat dialu-alukan kedatangan kamu. Kita pergi rumah orang, kita dialu-alukan. Sila masuk, sila, saya tuan rumah, sila masuk, jemput makan, silakan. Tapi dia kawan ni hadir ke tempat kenduri, dia tidak dialu-alukan. Kita pergi ke bumi Allah, Allah sebagai tuan rumah. Kita duduk di dunia ni pun Allah tuan rumah, tapi rasa macam kita yang punya. Rumah aku, tanah aku, kereta aku, semua aku. Padahal Allah yang punya. Tapi di akhirat tidak ada lagi aku. Limanil mulkul yaum, 40,000 tahun. Setelah mana manusia ditiup sangkakala yang pertama. Semua sepi, tidak ada seorang pun hidup kecuali Allah. Wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram. Maka Allah Ta'ala tanya, limanil mulkul yaum. 3 kali Allah Ta'ala tanya, limanil mulkul yaum. Siapa raja hari ini? Tak ada seorang pun tak. Pasal semua dah mati, senyap, sepi semua. Lillahil wahidil qahar. Terus Allah Ta'ala jawab, Allah yang punya. Baru tahu Allah yang punya. Tak boleh nak bayang tuan-tuan. Nak menghadap di hadapan Allah nanti macam mana. Terlalu kerdil kita. Allah. Ianya tidak sejuk dan tidak selesa sama sekali. Kita baca dalam surah Ar-Rahman. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Allah Ta'ala gambarkan suasana orang duduk dalam neraka. Tak selesa langsung. Macam orang sakit dalam malam. Orang lain semua tidur berdengkur lagi. Si sakit ni tak boleh tidur. Pusing ke kanan, tak boleh kiri, tak boleh berdiri, tak boleh baring, tak boleh duduk, tak boleh. Tak selesa, tak selesa. Kita bangun pagi besok, ayah macam mana boleh tidur ke? Aku malah tak ada sikit pun tak boleh tidur. Tak selesa langsung. Ke kanan salah, ke kiri salah, baring salah, duduk salah. Allah Ta'ala gambarkan orang duduk dalam api neraka itu langsung tak selesa. Pergi semua tempat panas. Kat mana yang tak panas? Yatufuna bainaha. Dia bawa anak-anak dia, siapa so, jomlah kita duduk kat penjuru sana. Agak-agak penjuru sana reda sikit kot. Pergi sana pun panas. Pergi ke kiri panas. Pergi mereka berpusing-pusing dalam syurga. Yatufun. Macam orang tawaf. Berpusing-pusing. Mencari lokasi yang mengurangkan panasnya tadi. Wa baina hamimin an. Tapi tak ada. Dalam neraka semuanya panas. Semuanya panas. Kita duduk sini ada juga main sini sikit. Ada kipas. Kat sini sikit ada aircon. Situ panas. Mari sini sikit. Itu ada cahaya matahari. Sini redup. Semua cari lokasi. Tapi di akhirat dalam neraka tak ada. Allah Ta'ala gambarkan dalam surah Ar-Rahman. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Mutrafin. Hidup dengan mewah dan penuh pembaziran.
Orang tu tak ada masalah, nak duit di hujung jari. Cakap saja semua keluar duit, tak ada masalah. Orang bayar untuk dia, ada orang sponsor dia. Orang ni pula nak makan, nak cari, nak minum, nak ambil susu pun terpaksa cari duit. Siang malam cari untuk minum sesuap nasi makan. Ada orang tu dia tak payah apa, hutang dia semua orang sponsor semua. Mewah hidup di dunia. Dan dia tak fikir macam mana si miskin ini nak hidup. Dia tak fikir. Tak pernah hidup bawah jambatan. Tidak ada pakaiannya, tidak ada tempat perlindungannya, tak ada apanya. Yang kamu masuk-masuk dalam rumah ada jaga. Jaga pintu pagar. Belum sampai lagi pintu pagar dah buka. Belum buka pintu lagi ada orang buka pintu. Belum turun lagi ada orang bawa beg engkau. Pergi ke rumah. Ada orang tanggalkan baju, basuh baju, lipat baju. Kamu hidup macam raja seraja-rajanya. Tak sedar bagaimana si miskin tadi. Mereka ini di dunia dulu macam tu Allah Ta'ala gambarkan. Ada orang kaya yang baik, yang pemurah ada. Tapi ada juga orang yang kaya hidup dengan mewah, pembaziran, tak peduli sekali. Wa kanu yusirruna 'alal hirsil 'azim. Mereka ni buat banyak dosa-dosa besar. Kalau dosa kecil tu boleh tahan lagi, walaupun benda tu tak elok, tapi boleh tahan lagi. Ini buat dosa-dosa besar, hidup dengan penuh kedosaan. Wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa idhama a inna lamab'uthun. Mereka ni kata hidup mati kita dah hancur lebur, takkan hidup balik. Mana ada akhirat? Orang yang buat jahat dia tak percaya ada hari akhirat. Budak-budak yang pergi sekolah, yang tak study, malah belajar, cuba tanya dia, awak tak gerunkan dengan exam? Peduli apa? Saya memang tak, saya dah tak kisah dengan exam. Budak yang study tu dia takut dengan exam. Macam mana? Ada yang menangis. Tu baca kat paper mana? Tak dapat jawab admit ke apa, menangis. Sampai tak dapat jawab, menangis. Cuba tanya orang yang tak kisah dengan admit tu. Dia peduli apa? Admit ke, admit modern ke, dia peduli apa? Pasal bagi dia tak ada apa, tak ada masalah. Ini bagi orang yang buat dosa, dia apa masalah dengan dosa dia? Dia tak ada masalah, dia tak takut pun sikit pada Tuhan, tak kisah. Jadi orang yang takut pada Tuhan saja berhati-hati. Itu pasal Rasulullah kata, berjalan di bumi ini macam berjalan di tempat yang penuh dengan duri. Hati-hati, terpijak duri. Hati-hati. Kita pergi ke sini, oh macam mana? Pergi ke sini, fikir balik ke akhirat kita macam mana? Nak jawab di hadapan Allah nanti macam mana? Di dunia bolehlah pasal lawyer, di akhirat siapa lawyer kita? Yang masing-masing bercakap, masuk saja alam kubur, amalan kita bercakap. Bukan tak apa, tak ada amalan, tak boleh bercakap dah. Siapa Tuhan kamu? Tahu simple je Allah. Tapi di dunia boleh cakap Allah, Tuhan saya. Tapi bila masuk alam barzah, man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Bukan mulut yang bercakap, amalan yang cakap. Kalau tak pernah sujud pada Allah, tak kenal pun Allah tu siapa. Hidup 60 tahun, tak kenal siapa yang mencipta dia. Tak logik langsung. Kamu duduk di rumah yang penuh dengan aircon, penuh dengan makanan, penuh dengan kelengkapan. Tak terdetik ke satu hari tanya, siapa tuan rumah ni ya? Murah betul lah tuan rumah ni. Tak pernah payah bil elektrik. Tak pernah. Apa semua lengkap semua. Dengan mataharinya, dengan bulannya. Kita bayar bil elektrik tu pasal orang minta. Allah Ta'ala tak pernah minta bil lewat matahari. Pernah ada? Siapa dapat bil matahari? 20 tahun saya duduk sini. Tak pernah sampai bil matahari jatuh dari langit. Tak ada. Bil bulan tak ada. Malam-malam kau pakai bulan tak ada. Bil oksigen lagi mahal. Satu tong oksigen tu berapa ribu. Tak pernah. Kita, oh sedapnya hirup udara. Kau bayar tak oksigen tu? Allah yang punya. Pijak tanah. Kau bayar tak tanah yang kau pijak itu? Pokok yang kau makan dan sebagainya itu. Oleh sebab itu, 60 tahun hidup di dunia tak pernah terfikir. Siapa ya tuan rumah? Marabbuka, siapa Tuhan kamu? Tak boleh nak jawab. Siapa Tuhan kamu? Itu yang malaikat termarah bagi penampar sekali. Apalah kau duduk rumah orang tak kenal siapa tuan rumah. Kita pergi kat kenduri, bertanya mana tuan rumah ya? Kita akan pandang mana tuan rumah. Kecuali sebelum makan cari tuan rumah, tak jumpa, tak apa, makan dulu. Lepas makan tu cari lagi tuan rumah. Mana tuan rumah ni? Mana tuan rumah? Yalah tuan rumahnya nak bersalam, nak ucap terima kasih. Mana tuan rumah? Itu baru duduk dalam setengah jam. Ini duduk 60 tahun tak tahu mana tuan rumah. Ada kelogi langsung. Kau makan, minum dengan tu. Siapa yang buat kenduri ni? Ni siapa? Kalau tersalah, ada kawan tersalah pergi kenduri, tak apalah. Minta maaf lah bang, saya tersalah ni. Saya, kalau tempat-tempat yang ada apa dewan-dewan tu, hati-hati baca.
Salah, saya ingat kawan saya, rupanya kawan saya di sana punya, patutlah dia kata. Dia tengok tak ada seorang pun yang dia kenal. Rupanya tersalah masuk dewan perkahwinan. Tapi tak apalah, pergilah jumpa tuan rumah tu, minta maaf. Bang, minta maaf bang, saya ni tersilap kawan saya sebelah. Tapi tak apalah, saya dah makan, saya nak salam. Tak ada orang kata, apalah kau ni? Ada, tak apa, tak masalah. Doakan kami. Orang baik doakan kami. Itulah, kita duduk di bumi Allah ni macam tu. Cari tuan rumah tu siapa. Waktu tanya pula, man Nabi Yuka, siapa Nabi kamu? Kau macam mana dia tunjuk gambar, tak tahulah dengan WhatsApp ke pun. Kau kenal tak dia ni? Kau kenal, kau tahu dah siapa ni? Kita tengok tak. Aku tak tahu siapa. Allah lagi kenal lagi sekali. Siapa kita, kamu tak tahu siapa. 3 soalan je, benda tu tak boleh jawab dengan hafalan. Dia jawab dengan amalan kita. Siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita dan sebagainya. Wa kanu yaquluna awa abauna al-awwalun. Kalaulah betul hidup balik itu adalah satu benda yang macam mana mak bapak kita yang dah mati tu tak hidup balik pun. Dia punya hujah dia begitu dangkal. Belum lagi nanti hari akhirat baru hidup balik. Kita dah cerita gitu, orang ni dia berhujah tak betul kerana dia mati, kiamat belum berlaku. Kecualilah dia dah kiamat, dia hidup lagi. Tak ada hidup pun. Aku dah kiamat berapa kali dah, tak ada hidup pun. Orang yang mati, itu lain. Ini kau belum kiamat, kau sudah mati. Dan bapa engkau pun mati sebelum kiamat. Jadi dia berhujah, dia kata, bapa aku dulu pun dah mati, tak hidup balik pun. Qul innal awwali, terus dijawab oleh Rasulullah. Qul innal awwalina wal akhirin, orang dulu dan orang sekarang. La majmu'una ila miqati yaumin ma'lum, akan dibawa ke satu tempat yang telah tersedia. Kata ulama pada mahsyar kita ialah di negeri Syam, di antara Palestin, Jordan dan Syria. Di situlah pada mahsyar kita. Yang tukar hanya muka bumi saja. Bukannya bumi lain, muka bumi. Dalam surah Ibrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Yauma Allah Ta'ala tubaddal, Allah Ta'ala ganti muka bumi. Sekarang kita tahu pergi Jasin pasal ada signboard. Nanti di akhirat tidak ada signboard lagi. Tapi kita rasa, ini macam taman aku lah. Dia duduk kat Jasin, ini taman maju, tempat rumah aku. Tapi tak ada signboard, Shell pun tak ada, traffic light pun tak ada. Rata serata-ratanya Masjid Ghafar pun tak ada. Semua rata serata. Dia bangun, dah lah kubur dia sebelah Masjid Ghafar, katakan. Ini aku tahu ni, tempat ni masjid ni. Kesang sebelah sana ni, Seri Kesang sana. Aku tahu Kemendor sana, aku tahu semua. Tapi Maidin tak ada, semua tak ada. Berjalanlah kita pergi ke sana. Tanah rata dah, tak ada bukit, tak ada ropak, tak ada laut, tak ada apa, putih seperti putih. Pada masa itulah baru wajah apa? Wa asyraqatil ardu bi nuri rabbih. Wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha. Surah Zumar. Abi, kenapa kalau tak ada semua tiba-tiba bersinar putih? Kerana cahaya Allah. Wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha. Nur yang ada, cahaya Allah itu macam mana? Wallahu a'lam, di akhirat nanti begitu tahu. Sinaran yang menjadikan muka bumi itu bersih, sebersih putih, seputih-putihnya. Signboard tak ada, semua tak ada, rata. Berjalanlah kamu pergi ke pada mahsyar tadi. Allah. Tak boleh gambar kita dalam suasana itu bangun. Tak ada pakaian, tak ada slipper, tak ada apa. Dan gambarkan, Rasulullah gambarkan, tak bersunat pun. Tak bersunat. Dalam keadaan tidak ada apa-apa, berjalanlah kamu pergi ke sana. Berjalan, tak ada slipper, tak ada tutup, tak ada apa, pergilah kamu. Kalau tak ada amalan pada masa itu, habis. Amalan tak ada, bawalah bersama dengan amalan kita masing-masing. Tapi kalau tak ada amalan, habis, berjalanlah kamu. Ada orang lain perlu digambarkan sampai ke lutut, sampai yang ni pula dia tengok amalan kau. Kalau kau ada amalan, kau duduk di bawah kemah Nabi Ibrahim. Yang dia duduk di bawah kemah Nabi Nuh. Yang ni di bawah perlindungan. Yaumala zilla illa zilluh. Orang antaranya orang yang hatinya sentiasa bergantung. Syabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang remaja hatinya terikat dengan masjid, dia akan mendapat payung daripada payung Allah. Allah Ta'ala akan beri perlindungan kepadanya. Tengok macam mana dia. Kerana dia dulu di dunia dahulu hatinya sentiasa terikat.
Thumma innakum ayyuhadallunal mukadzibun. Lantas Allah Ta'ala cerita kepada golongan yang sesat. Dalun, sesat. Mukadzibun, suka mendustakan Rasulullah. Apa Rasulullah cakap semua dusta. Jangan percaya Quran itu. Nadr bin Haris itu seorang penglipu lara. Bila Rasulullah bawa satu cerita, dia pun sibuk bawa cerita juga. Dia pun ada cerita juga, bawa cerita juga. Cerita dia cerita dongeng. Dia kata Quran jangan percaya cerita asatirul awwalin. Jangan percaya kepada Quran yang kita baca ni, jangan percaya. Pasal Quran ni tidak ada apa-apa. Paling tinggi dia kata jomlah kita baca Quran untuk dapat keberkatan. Quran untuk keberkatan saja ke? Quran jauh lebih daripada itu. Quran adalah panduan, hidayah, manual untuk kita hidup di muka bumi. Tapi mereka sekadar baca Quran untuk dapat keberkatan. Takkan untuk dapat keberkatan saja. Quran menjadi panduan hidup. Dia kalau parlimen, dia duduk atas parlimen lagi. Dia yang memberikan hala tuju kehidupan kita berasaskan Quran. Tapi berapa ramai orang pedulikan Quran? Ada. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasulullah dah mengadu, ya Allah, satu hari nanti orang dah tak peduli dengan Al-Quran. Tak peduli, tak nak baca Quran dah. Kalau baca pun tak faham. Kalau faham pun tak ikut. Kalau ikut pun tak bertepatan dengan apa yang disyariatkan kerana tiada ilmu. Tak nak belajar. Dia rasa dia cukup hidup di dunia ini, ada duit, ada makan, boleh tidur, boleh senang lena, ada anak cucu, seronok dah. Tak cukup dengan itu, kena belajar. Di akhirat nanti Allah Ta'ala tanya, macam mana kamu beramal tanpa ilmu? Kita belajar dengan ilmu. Lepas tu kita, minta maaf lah, saya tak tahu. Kenapa tak tahu? Orang ada majlis ilmu, kau tak nak datang, kau tak nak ikut, kau tak nak membaca, pemalas. Pergi majlis ilmu, pemalas. Habis, tak ada apa. Hidup dengan kejahilan. Padahal ilmu itu memberikan satu nur kepada kita. Nur itulah di pada mahsyar menjadi lampu tasyar. Ada orang malap-malap yang lampu dia. Cek kenapa ni lampu malap? Oh, bateri kau dah kong. Oh, patutlah. Terangnya lampu kau. Spotlight sakit mata, terang benderang. Kerana dia punya bateri dia kuat. Dia pancar betul-betul kuasa power dia. Jadi ilmu itu cahaya. Ilmu itu cahaya. Bila kita belajar ilmu banyak-banyak, Allah Ta'ala akan berikan kepada kita cahaya. Nurun yas'a baina